بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mukadimah kita pada hadis kita pada pagi ini, Al-Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ألا أخبركم بمن يأمر على النار أو قال بمن تأمر عليه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل على قريب هين لين سهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh ulama hadis, antaranya adalah Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, Imam At-Tabarani. Mereka ini semua meriwayatkan hadis sampai pada jalan sanadnya pada baginda Rasulullah SAW. Nabi bersabda kepada para sahabat, mahu tak aku kabarkan kepada kamu mereka-mereka itu, yakni golongan-golongan ya'muru alaihi nar, diharamkan atasnya itu api neraka. Ataupun dikatakan dari riwayat tahu, ataupun dikatakan Nabi biman, iaitu mereka golongan-golongan ta'muru alaihi nar, api neraka tidak menyentuh mereka. Jadi oleh para sahabat, nahu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, kullu ala, setiap di antara mereka itu qaribin. Qaribin ini kata ulama-ulama di sudutnya syarah hadis, iaitu orang-orang yang dalam bahasa kita ini adalah masyarakat, orang ramai suka dengan dia. Kerana apa? Kerana dia mudah bergaul, dia tidak sombong, tidak mendarik dada, dia tidak belagak, menyukai kebaikan orang lain, dan masyarakat itu terima dia. Tidak dilihat yang terima dia itu agama. Disebabkan hadis pada riwayat Imam Ahmad disebut qaribin minan nas. Jadi minan nas itu adalah dalam masyarakat. Maknanya dia pandainya bergaul. Sehingga kalau dia bergaul dengan orang-orang atasan suka dengannya. Kalau sekiranya dia bergaul dengan orang-orang bawahan, kadang-kadang orang-orang biasa-biasa macam kita, ataupun orang-orang susah, semua suka dengan dia. Bukan sebagian daripada orang dia tahu bergaul dengan atasan, sebab dia pun orang atasan, dengan bawah-bawah tak pandai dia. Apatah lagi menjauhi diri pada orang-orang bawahan ini. Itu qaribin. Hayyin pula kata ulama-ulama dalam syarah hadis, itulah menunjukkan pada perwatakannya, sikapnya yang berlemah lembut,
Kemudian pula tidak merumitkan urusan, tidak bersikap tegas ataupun keras kepala, ataupun masyarakat juga melihatnya dan mudah diterima kerana apa? Dia bukan orang yang kasar tingkah lakunya. Apatah lagi orang yang bahaya dalam masyarakat. Dan masyarakat juga tidak kenal dia sebagai orang yang jahat akhlaknya, buruk perangainya. Kemudian lain gini itu pula menunjukkan kepada apabila dia berbicara, maka bicaranya itu disukai orang. Bicaranya itu berlemah lembut, sopan santun. Dan begitu juga apabila dia berbicara, semua masyarakat suka dengan perbicaraannya kerana perbicaraannya itu lebih pada mendidik, bertolak langsung. Dia berbicara dengan masyarakat sehingga masyarakat tahu dia tidak pernah berkata dusta, tipu, mengambil kesempatan. Jadi apa kata Rasul? Ini golongan-golongan yang diharapkan atasnya itu neraka. Dan yang terakhir, sahli. Itulah golongan-golongan yang memudahkan. Maksudnya kadang-kadang dalam masyarakat ada orang-orang susah lalu dia datang. Bagaimana nak menghilangkan kesusahan itu. Kalau orang berurusan pula dengannya, maka mudah-mudah berurusan dengannya. Sedangkan bila berurusan dengan orang lain, ujungnya kepayahan dan juga kesusahan. Tapi dengan dia mudah-mudah. Jadi apa maksudnya di sini? Itu kata Rasulullah SAW. Walaupun begitu, kalau mengikut pada kaedah makna pada hadis ini, seolah-olah Rasulullah SAW nak beritahu, mahu tak aku bagi tahu kepada kamu calon-calon ahli syurga kerana mafhum mukhalafat, makna di sebaliknya. Cuma dalam hal ini Rasulullah SAW memulai dengan menyebutnya akan neraka sebagai didikan agar para sahabat Rasulullah SAW melihat tentang dahsyatnya ataupun ngerinya bakaran api neraka itu sendiri. Kerana Rasulullah menyebut dengan biman ya'muru alanna. Ya'muru itu boleh dikatakan sebagai ulama di sudutnya majas kiasannya adalah tidak disentuh, dimakan api neraka. Jadi Rasulullah mengingatkan itulah sifatnya api neraka. Apabila dikaitkan dia memakan, menyentuh, maka dia mencari mangsa-mangsanya daripada ahli neraka. Disebabkan di sudah akidah Rasulullah wal Jamaah, ulama-ulama kita menafsirkan tentang ayat Quran, والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus seorang Rasulnya dengan membawa agama yang benar, itu Islam. Agar dimenangkan, diunggulkan, ditinggikan, agar Islam ini daripada seluruhnya agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya, bencinya. Di sudah ada sunnah wal jamaah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh diubah oleh sesiapa. Kehendak Allah tidak boleh diubah oleh sesiapa. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala benarkan Islam, tidak ada siapa boleh mengalahkannya. Sekiranya Allah memelihara Islam, tidak ada siapa yang boleh melemahkan Islam. Itu maknanya. Kerana Islam itu zat, dia agama. Islam itu bukan orang. Islam itu bukannya fizikal. Itu yang perlu kita ketahui. Yang fizikal umat itu, umat Islam kita. Dan yang perlu kita ketahui disebutkan dalam ayat Quran ini, yudhhiruhu 'ala ad-dini kulli. 'Ala ad-dini kulli. Ada sebagai ulama akidah Sunnah wal Jamaah beristihad. Ini bukan pendapat yang muhtamat. Ada di antara mereka mengatakan agama
yang disebut agama, yang mana kerana agama ni mereka diumpan masuk dalam neraka, ada ni 5. Akan tetapi ada di antara mereka yang diumpan masuk dalam neraka cuma tidak kekal selama-lamanya. Iaitu Islam. Yahudi kekal. Nasrani kekal. Yahudi, Nasrani kekal, Majusi kekal. Ada waktu, tapi tak percaya pencipta masa dan waktu. Dia sudah akidah dan sunnah wal jamaah menakwilkan makna hadis diskusi ana dahar, aku adalah masa. Dalam dia yang lain, dan tersebut dahar kepada Allah dahar. Jangan kamu mencela masa kerana sesungguhnya Allah adalah masa. Takwilan. Takwilan yang pertama baca ulama maksud dahar adalah Allah nak beritahu dia itu azali dan abadi. Itu berdasarkan firman Allah, wallahu alladzi la ilaha illa hu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala pun huwal awwal wal akhir. Dia Tuhan dan Allah, dan dialah yang awal, dialah akhir. Mana dia azali tanpa permulaan, dia abadi tanpa ada pengakhir, kekal. Kita kira dari sunnah jamaah dengan menakwil kata aku azali, tanpa ada permulaan adalah aku pada kewujudanku, dan pada kewujudanku abadi, selama-lamanya kekal, mustahil binasa. Itu takwil yang pertama. Takwil yang kedua kata ulama, Allah bagi tahu iaitu masa adalah dia pencipta masa. Kerana berpegang hadis jangan mencela masa, itu jangan mencela pencipta masa. Termasuk juga bila kamu mencela masa, kamu telah mencela penciptanya. Kalau itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah nak bagi tahu apa kepada kita itu. Cuma kata ulama, ini sebenarnya kalau dikatakan Hindu ke, Buddha ke, Zoroaster ke, macam-macam agama, bahkan semua agama dalam dunia ini dasarnya pada hadis Rasulullah 73 golongan. 72 masuk neraka. Tidak satu masuk syurga kata Rasul. Ini Islam. Yahudi Nasrani pun ada lebih daripada 70 sudah. Kita kata Rasul pecah 73. Itu. Satu saja masuk syurga. Jadi ceritalah lima agama ni yudhhiru ala dini kulli. Jadi agama-agama besar, agama yang orang kata ini masyhur agama. Yahudi, Nasrani, Majusi, Dahri, Musyrik, Islam. Walaupun itu yang kekal seperti mana yang saya sebut, kecuali Islam. Disebabkan dia sudah akidah dan sunnah wal jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah, dengan dosa-dosanya Allah menghendaki dia diazab. Dosa apa di sini? Kejahilan pada akidah, kejahilan pada syariat, dan maksud kejahilan adalah tidak telah diberitahu tapi tak mau terima. Itu maksud jahil. Bukan sengaja tak mau tahu, sebab Islam telah berkembang, ilmu Islam telah meliputi seluruh alam. Timur dan Barat ada saja ilmu Islam. Bahkan di universiti bukan Islam pun belajar tentang Islam. Tiba-tiba dia jahil tentang Islam. Kan hairan tu. Okey. Jadi dia ada, dia wujud. Orang ini ada. Cuma dia tidak syirik kepada Allah penciptanya. Dia tak menyembah kepada Allah. Dia sudah akidah, dia sangat jahil. Berbicara kata bahasa yang jahil. Cuma tidak sampai kejahilannya sehingga dia keluar Islam. Keindahnya begitu. Keindahnya begitu. Tidak sampai dia keluar dari Islam dengan kejahilannya. Sebab ulama akidah dan sunnah wal jamaah pun kata, jangan
tergesa-gesanya kamu dalam menjatuhkan hukum pada umat Islam yang lain sebagaimana di ahli kiblat. Sebagaimana di ahli kiblat. Sebab pada hadis Rasulullah, hai ini juga termasuk orang yang tak tergesa-gesa. Tapi itu. Dia berbicara dari ini pun tak tergesa-gesa. Dia berbicara dengan bahasa yang mudah. Sahih. Dia berbicara dengan bahasa yang disukai. Menusuk kolbu bila dia berbicara. Kerana berbicara atas pasti Quran dan Sunnah. Itu cara surga dia. Cuma cerita di pada golongan yang ada agama. Sehingga mereka dianggap, kemudian dia berkeluar berada masih tertinggal iman walaupun sedikit. Itu pun pernah kita belajar di sudah akidah, ahli kiblat, akhirnya akan keluar daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga kerana dia mati tak syirik. Ini sepakat ahli sunnah wal jamaah. Sesuai itu. Sedangkan Yahudi ke Nasrani ke Majusi itu sama bekal, begitu juga Dahri. Itu etis, Dahriyah, mulhid. Itu. Cuma ada seorang etis, dia mu'alaflah di masuk Islam, dia profesor. Dia kata begini, sebab dia duduk bangun dia pada kecil, keluarga pun etis. Tahu banyak kan? Dia berbijak kan? Dia kata begini, walaupun etis, tapi etis, dia ada satu doa yang mereka pakai guna dalam agama etis itu. Walaupun secara logik, mereka kata kami bukan beragama, tapi di sudut akidah Islam itu sebuah agama. Kerana agama wujud dengan akal yang fikir, membawa bukti fikir dalam kehidupan. Itu jadi agama. Akidah memandang walaupun itu kata kami tak ada agama, tapi hakikatnya dari Islam memandang itu agama. Okay. Dia kata apa? Dalam etis memang tak percaya Tuhan, tak percaya mencipta. Cuma dalam doa mereka adalah bila mereka susah, apa doa ni? Wahai pencipta, kalau kau ada, bantu aku. Itu dia buat syarat. Kalau kau dah bantu aku percaya kau wujud, kau pencipta, aku akan ikut kau. Itu. Jadi profesor ni cerita dalam pengalaman dia. Allah uji anak dia tu ada masalah jantung. Anak kecil. Kalau ikut pada doktor pakar tak lama hidup anak dia ni. Dah membiru muka dia, tumbuh badannya. Dia pun doktor, dia tahu kan. Sampai doktor pakar tak bagi izin untuk tengok anaknya sebab dia nak urus nak buat apa kan. Dia dah buat sesuatu. Dia pun lagi pergi satu tempat. Dia berlutut. Tak kata lutut sangat kan. Dia duduk. Lalu dia doa dengan doa etis. Wahai pencipta, sekiranya kau memang wujud, kau sebagai pencipta, bantu aku. Selamatkanlah. Sembuhkanlah anak. Aku berjanji padamu, sekiranya kau selamatkan anakku, sembuhkan anakku, aku akan ikut agama yang engkau redai. Bagaimana doa aku? Walaupun belum ada hidayah, itu doa ni. Itu doa etis. Doa, patut gila ni balik nak tengok anak dia, tak dapat tengok, cuma ada cermin tu. Tengok dah doktor dalam waktu lah tempat tu. Tengok doktor dalam tu pun tengok dia pun tengok doktor. Nak tahu keputusan anak dia macam mana ni. Mati waktu tu ke macam mana. Akhirnya diizinkan masuk. Diringkaskan cerita doktor pakar semua kata anakmu selamat usaha risau. Dia telah normal macam anak-anak yang lain. Untuk membuktikan benar kata-kata doktor itu betul, anaknya sembuh macam tak sakit. Normal. Lalu ketika itulah dia kata, aku tidak memandang bahawasanya yang selamatkan aku doktor-doktor itu.
Aku lebih memandang ini kemustajaban doaku tadi. Dan aku percaya pencipta itu yang telah menyelamatkan anakku. Walaupun aku tak kenal pencipta itu siapa. Tapi aku dah berjanji padanya kerana dia telah selamatkan aku, sembuhkan aku akan mencari agama dan beragama dengan agama yang diredainya. Yang sekadar beritahu itu. Yang lain, dia serahkan kepada pencipta tersebut. Hmm. Lalu, bila dia dah hidup dengan anak yang sihat tadi, ni tisdar kita dahriah yang Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya beri hidayah kepada dia. Disebabkan gini, di surah akidah dan surah wal jamaah, ia mungkin hidup secara zahir, dia kafir. Tapi di sisi Allah, dia sebagai golongan sa'adah, golongan yang bahagia. Cuma belum sampai hidayah, kebahagiaan dan dia mati sebagai orang mukmin. Itu. Disebutkan dalam hadis sahih kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyapu pada tangan kanannya belakang Adam. Maka keluarlah seperti mana baranya timah yang bercahaya keluar, kata Rasul. Lalu dikatakan ini adalah ahli syurga. Lalu Allah menyapu dengan tangan kirinya, maka keluarlah seperti mananya satu bara, bukan keluar tu seperti mananya arang yang hitam. Lalu dikatakan ini adalah golongan ahli neraka. Maka di surga ketetapan Allah itu sa'adah, ahli neraka syaqawah. Cuma ditakwilkan tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan ketetapan Allah yang mutlak, yang mana ketetapan itu atas rahmatnya, redanya dan mahabbah cintanya. Itu takwilan tangan kanan, bukan Allah beranggota. Jangan kita fikir tangan ini mesti maksud beranggota. Tangan yang fizikal, bukan. Itu adalah menunjukkan pada takwilan dan majas kesan, bukan hakiki. Tangan kiri pula menunjukkan pada ketetapan Allah yang muhtamad, yang mutlak. Mereka-mereka yang atas ilmu Allah, Allah mengetahui dalam kehidupan mereka, mereka memilih kekufuran, kekafiran, kesyirikan, dan penolakan tentang iman. Maka mereka ditetapkan sebagai ahli neraka syaqawah. Ini adalah ilmu Allah. Lalu etis tadi pun itu, cuma dia masih fikir, dia dah berjanji untuk beragama yang dia lambai pencipta. Dia tak kata Allah. Sebab dia tak kenal Allah. Dia membesar dengan etis, tak pernah cerita pencipta ke Tuhan tu namanya Allah. Bahkan bagi Islam, itu bukan agama yang betul. Itu palsu. Gitu. Itu etis itu bukan saja Islam. Semua agama ditolaknya. Semua palsu itu semua. Rekaan semata-mata. Akhirnya dia pun belajar Hindu, belajar Buddha, belajar Yahudi, belajar Nasrani, Kristian. Isteri dia pula Kristian. Belajar-belajar tak masuk. Belajar-belajar tak masuk. Cuma dia memiliki seorang adik laki-laki yang dah masuk Islam. Tapi baginya dia telah putus saudara sebab bila bertemu, berdebat aja. Dia ke English, berdebat dengan adik mualaf ni. Berdebat sehingga putusnya saudara. Putus adik-beradik. Disebabkan persoalan perbahasan agama. Lalu dia pun tak tahu bagaimana adiknya yang mualaf ini tergerak hati untuk menghadiahkan pada dia senaskah Quran terjemahan dalam bahasa Inggeris dan satu buku terjemahan juga dalam bahasa Inggeris tentang sirah Nabi, surah Rasulullah SAW. Dia terima, dia letakkan itu, tapi dia tak baca. Sampai hati dia berbicara. Sebab dia dah janji dengan pencipta nak beragama dengan agama yang dia redai. Dia study macam-macam agama, tak jumpa dengan apa yang kena dengan jiwa. Sebab apa dia nolak. Langsung satu hari dia buka Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris tu. Tengok pula sirah Nabi.
dikaitkan keduanya. Akhirnya hatinya terbuka. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Sehingga dia menemui segala persoalan kehidupannya di dalam Quran. Padahal dia baru baca. Quran ni hidayah kan. Bila baca, dia tak boleh. Sebab semua ayat menjadi jawapan bagi manusia yang bertanya dalam jiwanya, pemikirannya. Semua ada jawapan. Baca, 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 baca. Akhirnya dia carilah tempat kawan di kalangan orang Islam. Gintitlah kawan-kawan tu dengan tim. Berkawan, bertanya, bersoal jawab. Akhirnya dia menemuilah. Dia menemui bahawasanya mungkin pencipta itu mahukan dia Islam. Akhirnya dia pun masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Bila masuk Islam dalam ajaran Kristian, sebab itu ajaran yang negara dia, isteri boleh ceraikan suami. Akhirnya isteri dia ceraikan dia. Tak ada harta, tak dapat anak. Bahkan dia kata dia dihalau dari rumah sebab keislamannya. Dan akhirnya yang tinggal di bukitnya $5,000. Dia kena dengan kehidupan itu. Cuma ada kereta je. Tak gimana kata dia. Akhirnya apa yang perlu dia buat? Allah gerakkan hatinya untuk pergi ke Arabia, Saudi Arabia. Dia dah masuk Islam dan dia tidak tahu. Cuma dia mencuba-cuba cari pekerjaan di universiti di sana. Akhirnya dapat kerja sebagai pensyarah di satu universiti dekat Arab Saudi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusannya sehingga akhirnya dia berduduk tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Dan kisahnya istimewa walaupun dia mu'allaf, baru masuk Islam, baru belajar Islam, tapi dia ikhlas. Allah ni Tuhannya, Allah menciptanya, dan kena dengan logiknya, sehingga satu ketika dia bermimpi Rasulullah. Kadang-kadang orang bertanya, masuk Islam dah boleh mimpi Nabi. Boleh, hanya di situ akidah, ada sunnah wajah. Kata Imam An-Nawawi, mimpi Rasulullah ini berlaku. Kata orang Islam dan tidak. Man rani fil manami faqad rani fa inna syaitan la yatamathalu bi. Barang siapa yang tidur lalu dimimpi melihat aku, maka sesungguhnya benar-benar dia melihat aku, kerana syaitan tidak boleh melihat aku. Kenapa? Pada zaman sahabat ada di antara mereka mimpi Nabi, tapi dia belum masuk Islam. Antara Salman Al-Farisi, dia belum masuk Islam. Ada lagi sahabat yang lain sebelum di Islam, dia mimpi Rasul itu. Mimpi, dia kenal ini Muhammad. Sebab dia duduk juga di Madinah, ada juga duduk di Mekah. Mimpi Rasul. Maka itu bukan syaitan. Akhirnya, ini membawa kepada cahaya hidayah. Akhirnya mereka pun masuk Islam. Jadi hari ini, kisah yang sama disebabkan mimpi jumpa Rasul, bukan pada zaman Rasul saja. Sampai hari kiamat. Rasulullah bagi isyarat kepada dia. Nabi tunjuk ke satu bukit, kamu pergi ke sana. Lepas dia pun tak tahu apa makna takwil ni hadir Rasulullah. Sehingga lama lah dia duduk tinggal di Madinah, rumah dia agak tinggi, nampak bukit. Lalu dia pun melihat terpandang apa yang dia nampak dalam mimpi, kata Rasul, pergi ke bukit itu bukit depan mata dia. Bukit apakah itu? Uhud. Cuma dia tidak tahu sebab ini mimpi, dia mesti isyarat. Bila mimpi ditakwilkan. Isyaratnya apa agaknya? Maksudnya bila ditanya orang lain, makna penduduk tinggallah di Madinah. Madinah itu Madinah. Akhirnya dia menjadinya penduduk tetap Madinah. Itu luar biasa. Dia seorang mu'alas, seorang etis, Allah bagi tempat yang mulia sehingga dia berkahwin dengan perempuan Palestin dapat anak.
Allah mudahkan dia. Cuma nak cerita di sini, dia etis. Lalu bila dia Islam, dia berdebat dengan kawan-kawan etis dia. Tak boleh jawab kawan-kawan dia tu. Tapi dia kata, itu dah etis kehidupan dia. Jadi yang ini nak beritahu dahriyah. Maknanya ini golongan masuk neraka yang kekal. Disebabkan orang bertanya, ini kalau orang yang kena azab sebab dia syirik, dia menyembah selain Allah. Ini orang yang tak sebab apa-apa, kena azab juga. Ini jawapan akidah, mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Kerana mereka kufur. Apa kerana mereka kufur? Mereka menolaknya Nabi, Rasul, Quran yang telah sampai pada mereka. Ini sebabkan. Dia sudah akidah, dia sudah ulama. Sebagian dari kata ulama kita, ulama memandang bahawasanya neraka itu Nabi bagi tahu ada 7. Dan sabit pada ayat Quran bila dibilang ayat ni, namanya, memang ada 7 dia neraka. Lalu kata ulama, agama-agama besar dalam dunia yang masyhur itu masuk neraka melalui 7 pintu itu. Adakah daripada 7 pintu ini ada juga Islam manusia, orang Islam yang memasuki? Ada daripada 1 pintu. Cuma daripada 7 pintu, 6 agama akan masuk dan kekal di azab selama-lamanya. Hanya 1 agama yang masuk, manusia yang dianggap itu orang Islam. Dia tidak kekal. Yang kedua keluar. Mengapa agaknya? Kerana dia mati tak syirik. Itu kata Rasul, itu muhtamad dia sudah akhir dari sunnah wal jamaah. Sebab Nabi kata, barang siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk syurga. Lalu para sahabat Rasulullah pun bertanya, kalau sekiranya dia melakukan dosa besar juga, kata Rasul, ya Rasul, benar. Apa maksudnya? Dia mungkin dianggap kalau sekiranya dia mati tak bertaubat, Allah agak dia. Cuma akhirnya dia masuk surga kerana ada iman. Sebab Rasulullah itu Nabi Syafi'in Musyafa'. Itu telah disepakati di sudah akidah. Syafi' menunjukkan Nabi yang dapat beri syafaat kata izin Allah. Musyafa' ada orang minta, ya Rasul, syafaat aku. Lalu Allah izinkan. Itu nama Musyafa'. Itu Syafi' Musyafa'. Hari itu ada jemaah masjid saya datang, dia confused. Dia mewakili jemaah yang lain confused. Dia tanya, hari itu ada seorang ustaz tu, dia cakap, ustaz tu cakap apa? Nabi pun manusia, walaupun dia Nabi. Dan Nabi tak dapat bagi syafaat. Nabi tak dapat bagi syafaat sebab dia pun manusia juga. Jadi bukan manusia, dia bagi syafaat. Soalan, kalau bukan manusia, siapa? Lalu saya tanya balik mungkin ustaz tu cakap tak habis lagi pun. Memang dia kata hujung-hujung kuliah, tapi berhenti kat situ. Kalau dikatakan Nabi tidak dapat beri syafaat, sekiranya Allah tak izinkan, memang betul. Akidah. Tapi kalau Allah telah tetapkan Nabi sebagai Nabi Syafi'in Musyafa', bahkan Nabi kata nanti aku akan mensyafaati. Ana laha. Sebab kita datang ke Adam, Adam tak dapat beri syafaat. Nuh tak dapat. Musa tak dapat. Sampai Ibrahim tak dapat. Sampai ke Isa tak dapat. Lepas tu ketika Nabi, ana laha. Nanti aku bagi syafaat. Kata izin Allah. Selagi mana mati tak syirik. Walaupun dia ada dosa besar. Syafaati alal kabair. Aku masih mensyafaati atas umatku yang masih ada dosa-dosa besar. Tapi kalau yang syirik tak ada syafaat. Itu muhtamad di surat akidah sunnah juga. Jadi syafaat ini menyelamatkan satu golongan ni. Satu ulama akidah. Jadi ada 7 pintu neraka, 7 nama, 7 agama yang besar-besar. Antaranya kata ulama seperti mana agama yang Allah sebut dalam Quran. Antaranya Yahudi, antaranya Majusi, antaranya Nasrani, Sabi'in itu Sabi'ah, antaranya Musyrikin. Adalah lagi antaranya Islam. Cuma Islam yang di sini dah ulama kita melihat orang yang mana agaknya Islam yang masuk dalam neraka tu.
pasti diangkat golongan ini. Dan dalam akidah Sunnah wal Jamaah itu bukanlah siapa di Rasulullah. Dan ulama akidah Sunnah wal Jamaah bukanlah hadis. Ini dia sahih mutawatir. Seperti mana pada zaman Sayyidina Ali, orang datang, ya Ali, ini puak Khawarij, Nabi pernah sebut mereka ni perangai dia sekian-sekian. Dia memperangi kita. Adakah mereka kafir? Tidak. Bukan hadis. Khawarij. Min kilabin nar, itu anjing-anjing neraka. Bahkan kata Rasulullah, kalau aku hidup lagi, orang Khawarij ni hidup, dan aku hidup lagi, orang Khawarij itu ada, aku akan memerangi dan membunuh mereka. Tapi mereka tak kafir. Dia sudah akidah dah. Inilah kata ulama, orang Khawarij inilah yang dia ada, cuma tidak kekal. Keluar dari syahabat Rasul. Sebab tak syirik. Cuma persoalan siapa Khawarij? Kenapa disebut Khawarij? Khawarij. Dia keluar daripadanya Khawarij kaedah usul Islam. Contoh dari Islam ada Khawarij, ada usul. Ini dalil yang disepakati oleh seluruh ulama Islam. Dia tolak. Dia ada dalil dia, dia ada fahaman dia, dia ada pendapat dia. Di sudut akidah, di sudut syariat, dan macam-macam. Bahkan ini satu buat yang mudah mengkafirkan umat Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Asal saja kita duduk, kadang baca Yasin kat kubur, baca-baca di kata ini hari kubur ini. Ini penyebab-penyebab kubur. Syirik ni. Itu dia mudah mengkafirkan. Orang ada tasawuf sikit, orang ada tarikat sikit, ini semua kafir ni. Syirik ni. Penyembah-penyembah tak kubur. Itu Khawarij. Itu. Jadi, kata ulama Islam akidah ada 7. Jadi Yahudi masuk, Nasrani masuk, Majusi masuk, Sabi'in masuk, berapa lagi. Lalu bagaimana di dunia Buddha, agama lain, semua berada di belakang-belakang agama Islam. Contohnya, kalau Hindu, duduk belakang mana? Majusi. Mereka penyembah api. Sabi'in, itu agama besar. Itu adalah penyembah-penyembah makhluk-makhluk macam analis penyembah batu, matahari, bulan. Itu jaga ada resam nenek moyang, sembah nenek moyang. Itu Sabi'in. Disebabkan Sabi'in itu sekiranya mereka tak beriman pada zaman Sabi'in yang sesat, mereka menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah malaikat. Itu Sabi'in. Jadi soalan ini mengapa orang Yahudi dan Nasrani pun kena kekal juga. Sebab mereka kafir. Allah menyebut mereka kafir. Mengapa mereka kafir? Kerana ada di antara mereka itu mengatakan Allah dan Isa. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wa Isa ibn Maryam. Kafirlah mereka yang kata Isa ibn Maryam itulah Allah. Allah dan Isa ibn Maryam. Kafir. Yang lain lagi kekafiran mereka menyembah patung Isa. Itu Nasrani. Yahudi menyembahnya, dia buat patung, dia usir, jadi disembahnya. Yang lain, rupa-rupanya Nasrani, Yahudi, ada saya tengok dalam satu video. Mereka buat patung. Patung tu besar tinggi. Satu lagi patung rendah. Dia kata inilah Allah. Bapa pada Isa, bapa pada Uzir. Kami sembah semua. Itu. Cuma kat Malaysia tak ada dah patung macam tu. Kat Malaysia ni yang saya tengok ada patung Mary, patung Jesus tu ada. Patung ini tak ada, tapi negara dekat Brazil ada saya tengok. Belah-belah Latin macam mana, dia buat patung-patung tu. Dia kata ni patung Tuhan, bapa. Ini anak dia. Tak pernah tengok tak apa, saya wakil. Jadi apa maksudnya? Kekal selama-lamanya. Cuma ada tak di antara Yahudi dan Nasrani yang tak kekal, dia sebab Islam. Yang itu maksudnya. Siapa mereka? Itulah Yahudi yang pada zaman para Nabi Rasul yang diutus. Nasrani pada zaman Nabi Isa diutus. Yang beriman, mati beriman. Itu Islam. Jadi kategori Islam ini sebenarnya bukan khusus untuk umat Rasul dah.
Islam daripada zaman Nabi Adam, Islam pada zaman Nabi Nuh, yang semua beriman pada zaman Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Dia Islam dulu, semua nanti di akhirat, maka dia masuk syurga kerana keislamannya. Kalau mereka diazab tapi tidak kekal, kalau mereka tak syirik kerana keislaman dan keimanannya. Makna masuk syurga, masuk neraka diazab untuk meliputi semua yang mati Islam, tak syirik. Bukan saja untuk umat Rasulullah. Cuma cerita saya tadi tentang umat Rasulullah, ada ulama kata, kalau dilihat ini, dilihat itu, dilihat ini, dilihat ini, lalu dilihat lebih pada Khawarij. Khawarij ini besar. Yang kecil-kecil ni apa? Penentang-penentang agama. Yang kecil-kecil ni siapa? Antaranya Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Yang kecil-kecil ni siapa? Yang kecil-kecil ni juga ada bagi beberapa mazhab Islam yang membida'ahkan yang itu, yang ini, mensyirikkan, mengkafirkan. Cuma walaupun itu mereka tak jatuh kafir. Sebab Sayyidina Ali pun pernah ditanya, yang golongan memerangi kita ni Ali, Khawarij ini, talbin min kilabin nar, ini kafir? Tak kafir. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dah orang paling faham sekali berislam. Tak kafir. Lalu mengapa mereka memerangi kita? Bahasa hari ini mudah. Politik kuasa. Politik kuasa itu bahasa Sayyidina Ali daripada dia difitnah sampai dan anak-anaknya Hasan Hussein difitnah sehingga mereka membunuh keturunan Nabi daripadanya keturunan Hasan dan Hussein. Bunuh. Tinggallah ada yang masih kecil pergi lari, bawa lari. Sehinggalah yang tinggal daripada keturunan Sayyidina Hussein itu sendiri adalah anaknya Ali Zainal Abidin. Dia sakit hari itu, simpan dia, sembunyikan dia. Sehingga keturunan Rasulullah daripada hari ini, pada yang lari dan tersimpan Ali Zainal Abidin itu dia. Sayyidina Hasan dan Hussein keturunan Nabi. Itu. Jadi apa maksudnya di sini? Siapa yang memerangi mereka? Khawarij. Atas nama Khawarij itu agama besar. Maknanya pahaman besar. Tapi belakang dia macam-macam mazhab, macam-macam pahaman lagi. Nama-nama lain. Ini yang saya sebut, yang besar punya nama. Contoh ada Hindu, ada yang Buddha. Duduk belakang-belakang tu juga. Cuma kata ulama yang paling banyak agama yang terakhir ini, yang Allah cipta mereka ini adalah Majusi. Kata guru saya, Majusi ini jangan dilihat sebagai penyembah api. Mereka penyembah syahwat. Penyembah apa yang mereka nak sembah dalam diri. Tu Majus, mana api duduk dalam diri mereka. Itu pasal muncul Islam, tapi dia tak semayang, dia tak puasa, bahkan dia masukkan dalam Islam agama yang lain macam Bahai. Itu dekat Campar tu Islam apa tu? Satu tempat. Sampai satu hari sembah berhala, lepas tu dia pun solat cara dia, tapi bukan solat 5 kali. Lepas tu puasa Ramadan, yang puasa Pak Ustaz dia. Tapi dalam puasa, kalau sekiranya dia nak buka puasa, dia buka pintu, dia buka cermin dekat surau, bagi ada cahaya sikit, dia pun buka puasa. Cara mereka. Islam Campar dulu. Itu bukan Islam, itu kafir. Cuma Islam tu mereka kata, kami Islam. Kita kalau di Indonesia, dia tak agama kata, tu sesat kat sana, tak ada jalan agama yang kuat. Masih berat etik tu. Contoh ke Indonesia, campur-campur agama. Itu semua masuk daripada yang belakang, yang mana dicampur-campur. Dia boleh masuk Yahudi, boleh masuk Nasrani, boleh masuk Majusi. Macam-macam. Akhirnya kekallah 6 agama dalam neraka, tinggallah satu Islam. Islam ni makna daripada zaman dulu-dulu. Cuma mati dalam keadaan iman Islam. Kaedahnya begitu. Jadi bawa keluar daripada neraka, lalu pergi ke mana? Pergi ke syurga. Walaupun begitu, dalam hal ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu mereka mati kafir ke, mati mukmin ke. Kerana secara zahir kita hukum secara zahir. Agak-agak dia mati Islam ke tidak? Zahir ini Islam.
Kalau dia tanya polis, dia mati Islam tidak. Tengok dalam dia tengok IC dia, nama Islam atau tidak? Nama Islam pun. Kita serahkan dia ke untuk diuruskan jenazah sebagai Islam walaupun dia mati di mana, di Kuwait ke kat mana-mana. Itu perundangan agama, perundangan di Malaysia kita. Tengok IC dia. Kita. Kalau dia dah masuk Islam, IC tak tukar, bagi tahu. Dia dah masuk Islam. Etis tadi ada cerita dia. Dan cerita satu lagi lah. Dia kata, dia pun mu'alaf juga. Ada kawan-kawan mu'alaf dan dia turunan Islam lah. Tapi duduk di negara barat. Cuma ada banyak-banyak kawan. Okey. Ada satu kawan ni, dia dah mu'alaf. Dia dah mu'alaf, mati. Kemudian dari keluarganya nak uruskan dia cara Kristian. Lepas tu dia pun pergi. Ni teman saya kenal, dia dah masuk Islam, dia mungkin sekian-sekian, saya ada saksi lagi. Tak boleh, dia akan dibakar. Cara kami, Kristian, bakar. Dia cara itu. Tapi dia perlu diuruskan sebagai orang Islam. Saya akan uruskannya, kata. Tidak cara kami. Akhirnya dia tak boleh buat apa lah. Sebab dah ada undang-undang itu. Tak nyata matinya, tak nyata dia itu sebagai seorang mu'alaf. Itu tak ada bukti. Tapi dia masuk Islam melalui Islam. Akhirnya dia pun pergi ke tempat pembakaran tu. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam lubang tu, api dah menyala dalam lorong dalam tu. Masuk-masuk, belum tak sampai lagi lah. Mayat tu bergerak bangun tu. Orang pun tengok terkejut. Bila lagi nak dekatkan api, mayat tu pun macam jauh yang gerak dia. Padahal matilah. Lalu, apa kata orang Kristian tu? Dia masih hidup, selamatkan dia, selamatkan dia. Kita hari ni panggil doktor, panggil doktor. Dah kawan Islam ni kata dia dah mati, cuma Tuhan nak tunjuk dia mati Islam, dia tak patut dibakar. Jadi apa maksud itu? Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi maksudnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu siapa mati Islam, siapa mati kafir, sebab dia pencipta. Itu. Walaupun begitu, kedua ulama akidah Sunnah wal Jamaah mengenai Al-Quran dan juga Sunnah Rasul mengajar kita tentang zahir dan batin Islam, zahir dan batin kafir. Zahirnya Islam adalah liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Maknanya kalau kamu pergi negara itu, negara ini, kamu akan lihat Islam kerana apa? Ada azan, ada solat, ada dakwah. Kamu nampak, itu zahir Islam. Batin Islam, apabila kamu bertemu, kamu berjabat tangan, kamu bersalaman, bantu-membantu, ada zikrullah sama-sama, ada pembelajaran ilmu, itu sebenarnya bukan sekadar zahir. Itu kata ulama, itulah kehidupan batin di Islam. Padahal hidup Islam bukan zahir dia, tapi batin dia gerak. Batin gerak dengan apa? Dengan keikhlasannya, tawaduknya. Itu batinnya. Yang kafir, kamu akan lihat. Dia dengan kerjanya, dengan itu, dengan kuilnya, macam-macam. Itu zahir kafir. Batin kafir apa? Penolakannya. Bagaimana sekalipun, dia akan tolak, dia tak boleh terima. Kerana dia ada akal. Itu batin dia. Batin dia itu dah memang disekat masuk ni cahaya nur di Islam. Tak mau masuk dia. Ini yang terakhir penuntut kita. Sebab kita kena tahu Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hamba-hamba yang mana Islam belum datang ke dia, tapi dia dah ada la ilaha illallah. Sehingga akhirnya dia ikut Islam dengan yang sebenar. Tapi sebelum dia Islam, dia meninggalkan sembahan terhadap berhala. Sebab Allah sebut dalam Quran itu, antara Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ciri-ciri mereka sebelum Islam dah ada. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ayat ni Allah turunkan asbab nuzulnya, sebab-sebab turun cerita ada orang Nabi tak sampai kat dia, khususnya Nabi Muhammad. Nabi hidupnya dia tak mau sembah berhala. Hidupnya dengan la ilaha illallah, walaupun seruan la ilaha illallah tak sampai lagi kat dia. Ayat ni turun kepada beberapa orang, kata ulama-ulama tafsir. Antaranya semudahkan, ringkaskan, antaranya Salman Al-Farisi. Dulu dia beragama Majusi, menyembah api. Farisi itu adalah ini Iran. Orang Farsi agamanya Majus, menyembah api. Tapi Salman Al-Farisi tak mau menyembah. Majusi dulu penyembah berhala-berhala, tak mau sembah berhala. Itu yang Hindu, dia Majusi, ciri api pun dia sembah, berhala pun dia sembah. Sehinggalah dia mencari kebenaran. Dia daripada Paris sana, Parsi sana, cari-cari, jumpa Yahudi. Belajar kitab-kitab. Jalan lagi, jumpa Nasrani. Belajar lagi dengan ahli-ahli kitab Nasrani. Dia belajar dengan ulama-ulama. Dan dia menemui dalam Yahudi itu, Nasrani ini kebenaran adalah tentang Nabi yang terakhir yang menyeru La ilaha illallah. Dia berzikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan dia bukan penyembah Tauhid. Tauhid itu syaitan, Tauhid itu berhala. Kemudian pula mereka adalah wa ana ilallah. Mereka kembali kepada Allah. Akhirnya masuk Islam. Lahumul busyra. Berita gembira buat mereka. Masuk di surga. Fabasyir ibad. Berilah kabar berita gembira kepada hamba ini kerana alladzina yastami'una al-qawla, kerana mereka itu menyimak dengan apa yang mereka dengar. Itu mendengar, mereka semak sungguh-sungguh dengan apa yang mereka dengar, fayattabi'una ahsanah. Lalu mereka pun mengikut yang benar. Ahsanah adalah Rasulullah. Ulaika alladzina hadahumullah. Itulah golongan yang dapat hidayah daripada Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Itulah golongan yang bijak. Jadi cerita ayat ini tentang apa? Bukan Rasulullah sampai dakwah masuk Islam. Ini hidayah sampai. Kebenaran sampai. Kesedaran sampai. Ini apa? Ini dah takdir Allah pada sebagian hamba-hambanya. Walaupun Nabi Rasul tak sampai, Islam dah sampai kat dia. Iman dah sampai kepada dia. Ini ayat Quran. Bukan cerita orang beriman ikut Nabi setelah Nabi diutus, sebelum tu lagi. Tapi semuanya mati mukmin Islam kerana Rasulullah diutus, maka mereka pun ikut Rasulullah. Mana nak ikut lagi? Yang lain, mereka Rasul. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Lalu ini mengikut yang terbaik. Yang terbaik itu adalah Islam, bukan selain pada Islam. Lalu Allah memuji mereka sebab mereka ini golongan-golongan yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu